saya dengar cerita, tapi saya tak tahu dengan detail. Tetapi saya melihat perkara seperti ini tidak seharusnya berlaku untuk menutup perniagaan satu orang Islam, dan nombor dua, perniagaan yang menang berbagai award. Apa yang kita nak? Siapa yang tak betul? Mungkin juga tuanku kena tolong tengok, cek apa yang jadi sebenarnya. Pasal kadang-kadang benda ini tidak sampai. Jadi tengoklah betul-betul, pasal kita tak nak menanggung dosa ni. Dosa ni nombor satu, dosa pada orang, dosa pada bisnes itu yang orang cari makan. Jadi saya amat mengharap perkara ini ditangani dengan sebaik mungkin. Esok ada lagi benda lain dan kita tengok pun banyak macam-macam benda yang ada setakat ni. Jadi saya amat berharap pegawai-pegawai yang menjalankan tugas harus berbuat yang terbaik supaya tidak terjadi perkara-perkara yang menimbulkan banyak tanda tanya. Dan kita pun dah tengok macam-macam yang ada. Jadi marilah kita, kita rakyat Malaysia melihat fakta dan sanggup berdiri untuk membela hak dan kebenaran. Ini penting. Pasal kau tidak nak jadi apa sampai bila nak tak jadi macam ni? Ada orang yang ada kuasa, pasal terlalu banyak kita tengoklah berlaku ketidakadilan cukup banyak. Sehingga kan tanah pun boleh pindah milik tanpa siapa tahu pun boleh. Jadi kita banyak kes-kes macam tu yang kita lihat perlu ditangani oleh pihak-pihak yang berkuasa, yang kena menjawab. Pasal bila mereka berkuasa, mereka kena jawab esok. Dan tak ada lagi Tok Ki pun tak pernah jumpa lagi orang yang tak mati. Maknanya bila tiba umur tertentu, dia kena mati. Dan kita kena jawab bila kita mati. Jadi saya harap perkara yang ada berkaitan dengan keadilan perlu ditentukan, dapat develop. Dia macam ni lah, mungkin ada setengah orang kata, ada orang kata lebih baik melepaskan 10 orang yang jahat daripada menzalimi seorang yang tak ada sebab. Jadi kita harap tengoklah perkara ini, kajilah, pihak yang berkuasa kaji, tengok sama ada benda ini telah melalui keadilan. Pasal bukan setakat itu saja kita bercerita pasal hendak mendapat orang yang boleh buat kerja. Orang yang boleh buat kerja, yang ada hasilnya pun kita tak layan sebaik mungkin. Tapi benda ni bukan benda baru ya. Tak layan orang yang boleh buat kerja ni pun bukan benda baru. Pasal kadang-kadang yang seronoknya boleh dengar boleh ambil kesempatan atas apa yang ada. Untuk anak muda ni, ini Farouk ya, ini mungkin boleh dilihat daripada sudut ujian. Dalam kehidupan ni banyak orang susah. Di Palestin pun orang literik pun tak ada sampai tahun ya. Jadi tak apa, ambil lah ujian ini dengan hati yang terbuka, dengan doa. Pasal kita kena anggap, dia sendiri kena anggap, dan siapa-siapa dalam kes ini kena anggap telah dizalimi. Dan sesiapa yang dizalimi, Allah memakbulkan doa dia. Dan yakinlah dengan janji Allah yang ni tak lari. Sesiapa yang diinayai, itu janji Allah. Doa. Bukan apa nak takut. Minta pada Allah, tunggu masa je. Jadi sama-sama kita doa, dan rakyat Malaysia pun doa. Mudah-mudahan lagi cepat benda ini mendapat keadilan. Teruskan berjuang. Farouk, ingat, kadang-kadang benda yang jadi pada kita itu tidak baik, tapi Allah sebaik-baik mengatur. Dia akan mengatur kita untuk dapat yang lebih dari itu, InsyaAllah.